Ya Allah. Tapi dong kita masuk tu. Ini sendiri tu. Itu dia ada orang ini. Okey adik. Pergi duduk sebelah sana. Ini sudah lah itu. Aku pun mau nak cerita tu. Jangan cakap dulu. Tak, dia marah. Tapi Adik mau buat yang mana? Cakaplah. dia nak buat yang masuk dan dia nak buat yang tampal. Okey, adik buat pilih satu. Mami pilih satu. Okey, adik kasih masuk. Okey, mana? Didi akak baru order 3 kotak. Okey, siapa yang baru masuk order tu actually kita boleh terus post juga. Ya, bawa Supaya ya. lebih arah sekarang dah ranking sebab dia nak Ping-ping buat bawa. semua benda. Okey, mana Ping-Ping? Ping? Aiden panggil Kak Ping-Ping. Kak Ping-Ping! Tu shouting baby. Singapore nak order macam mana? Kita akan pergi Singapore pada 17, 18 dan 19 untuk Salad Fest. Bella happy sangat mau kasih tahu. Ni kau dia buat. Jadi tampal dulu kat sini. Sorry. Tu nak Kak Ping-Ping. Dah. Angkat dia Ping. Balik. Kalau dia blok kan. Okay, jangan. Maaf guys. Ada sedikit iklan. Itulah. Kita tengok dia jap. Arah merajuk. Sebab Arah nak buat semua benda. Kalau dia nak masukkan je. Bila nak huru arak. Buru harap. Memang dah macam merajuk pula Arah. Tak apa, okey je. Saya tahu sebab skill-skill Arah tu semua saya dah pernah buat dah masa kecil. Habis tu ni tak ada. Tak. Semua dah kat dalam ni. Yang ini yang display. Itu baguslah ada apa? Ini untuk what wrap? What does it call? bubble wrap. Dia memang macam ni. Dapat sekali dengan ni. Saya nak sorry. Nak macam Bella nak ucapkan terima kasih orang yang support yang selama ni order, tak kira siang ke petang pagi malam. Bella sangat-sangat hargai. Yang jangan risau, Bella okey je. Bella tengok Bella dapat banyak sangat DM yang concern about my condition, my feeling, my mental health. Korang memang baik sangat. I don't know. They're just too kind. Sebab orang tak dapat nak reply dia orang punya komen, tapi nampak dia orang yang back me up, macam backup. Tak nak cakap lebih tak apa lagi. Tak, tapi suara dah bergetar-getar lah. Ya. So yeah. Lepas tu Didi pula cakap korang order semua, thank you so much. Bella minta maaf mungkin jarang ada, tapi Bella punya urusan is actually bahagian yang lain. Okay. Untuk nak tahu when is the next order for the new packaging, the new Yalah, new casing, semua yang baru lah, packaging baru lah. Bella okey je. Bella tengok hari ni macam banyak sangat komen yang macam macam mana keadaan Bella, is she okay? I'm fine. Thank you so much. Bella rasa Bella sentiasa nak terus buat kebaikan sebab korang baik. Bella happy lately ni daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Bella dapat rasa lately ni lagi ramai lagi orang yang macam baik dan sayang Bella. Tu, dah baru nampak komen. Sampai semalam. Supaya pasal tak senang. Dekat kat belakang stiker supaya tak apa. Apa ni sebab memang akan ada orang yang check. Yang ini memang kita sambil buat live, sambil buat. So korang jangan risau, okay? Dekat stiker belakang supaya pasal tak senang orang curi. Okay. Ada orang curi pasal? Baik you. So kan, itulah. Bila next? Bila next? The next one, InsyaAllah Bella tengah habiskan yang apa yang ada ni dulu, this edition. Lepas tu dah tak ada dah. So
So pada korang yang dah beli, mungkin ada yang beli extra. Ada. Sure. Bilakah kalau ada yang beli extra, mungkin korang boleh simpan. Jadi simpan kenangan. Bella pun dah cakap dengan Didi, even untuk kita orang pun kita akan simpan. Sebab yang ni kita dah tak ada restock balik dah. So maksudnya Bella nanya bukan sedih sebab Bella terharu korang. and then bila Kak Bella pun nampak banyak order masuk, alhamdulillah. And of course Didi pun banyak tolong. Kak Long sudah Siapa yang nak buat affiliate tu ke apa, silakan. Boleh. Diorang boleh buat sendiri. Sebab Didi nampak juga kadang-kadang keluar dekat apa, scroll keluar kat feed tu kan. Bella datang ke Pitang Kak, itu saya kurang pasti. Pitang keadaan tengah okey ke? Bukan banjir juga Ni macam korang pasti dulu. Biasalah Kak Bella ni kalau cakap mesti apa, suara bergetar-getar. Okay, semalam tu Bella rasa Bella tahu jawapannya. Bukan sedih, bukan penat, tapi the makeup. Faham tak? Oh, makeup look yang set. muka-muka sedih, muka-muka kesian. Sebenarnya tak, it's the makeup guys. Semalam Bella memang okey, masih okey. Masih okey. Masih okey. Sebenarnya walaupun daripada pagi syuting masih okey. Thank you. Terima kasih. Okey dah. Okey. Bye-bye. Thank you sebab beli. So, Terima kasih. Saya hargai. dah beli. Thank you Ellie. Thank you Tina. Mana yang saya dapat cakap nama tu kejap je. Okay Kak Long? Ya. Okay. Dan beli. Thank you.